Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan satu resepi yang sangat mudah tapi sentiasa menjadi kegemaran ramai, iaitu sambal kentang ikan bilis. Resepi ini mudah saja dan memang padu kalau dimakan dengan nasi panas. Sesuai sangat untuk hidangan harian ataupun untuk bawa bekal. Mula-mula sekali kita akan sediakan bahan untuk dikisar dahulu. Saya gunakan 5 biji bawang merah. Bawang merah ni dia akan membuatkan sambal kita lagi sedap ya. Hiris kasar bersama dengan 3 ulas bawang putih. Saya akan gunakan 5 hingga 6 tangkai cili merah. Cili merah ni saiznya agak besar. Anda boleh adjust ikut pedas yang anda suka. Juga dihiris secara kasar. Selain itu, saya akan gunakan juga cili padi. Ini pun bergantung pada kuantiti yang anda sukai. Kalau suka lebih pedas, boleh lebihkan. Dan ini pula bahan opsional iaitu setengah inci belacan. Belacan ni kalau anda tak nak letak, mungkin sebab alergik pun tak apa. Tak jadi masalah. Masukkan ke semua bahan yang kita hiris kasar tadi ke dalam pengisar kering. Kali ni saya gunakan food processor. Kalau anda nak gunakan chopper pun boleh. Dan kisarkan secara kasar tanpa menggunakan air. Tak perlu terlalu halus sangat ya. Teksturnya lebih kurang begini saja. Ketepikan dulu bahan kisar dan ini pula 4 biji ubi kentang saya akan kupas dan buangkan kulitnya. Kentang ni saya akan hiris secara baji. Baji ni maksudnya secara wedges lah ya. Kalau kentang yang bersaiz kecil, cukup hiriskan secara 4 bahagian. Tapi kalau besar boleh hiris 6 ataupun 8 bahagian. Ketebalannya lebih kurang begini sahaja. Selepas dah hiris ni, barulah saya akan bersihkan dengan menggunakan air paip. Seterusnya, kita akan panaskan minyak masak di dalam kuali. Gorengkan kentang sehingga empuk. Kalau minyak anda sikit tapi kentang tu banyak, jangan masukkan sekaligus ya. Gorengkan secara berperingkat. Cara nak tahu dah empuk atau belum, cuba ambil garpu dan tusukkan begini. Kalau dah empuk, bolehlah diangkat dan ditoskan minyaknya. Jangan terlalu lembut ataupun terlalu empuk sangat ya. Takut nanti jadi lembik dan tak sedap. Ini pula 2 genggam ikan bilis. Saya dah bersihkan dengan air paip. Dan ikan bilis ni wajib dibasuh. Sebaik-baiknya gunakan ikan bilis yang berkualiti tinggi ataupun jenis elok. Iaitu waktu dia panas, dia rangup dan bila dia sejuk, dia tak jadi liat. Dengan menggunakan minyak gorengan yang kita gorengkan kentang tadi, gorengkan ikan bilis sehingga masak keperangan. Gunakan api yang sederhana dan sentiasa dikacau dengan kerap. Bila ikan bilis mulai bertukar warna keperangan dan minyak gorengan tu semakin berkurang buihnya, menandakan ikan bilis sedia untuk diangkat dan ditoskan. Ketepikan juga ikan bilis. Minyak yang kita gorengkan tadi kita akan buangkan sedikit. Kemudian tumiskan bahan yang telah dikisar sehingga harum. Waktu ni api jangan kuat sangat ya, takut nanti cili tu cepat hangus pula. Seterusnya, masukkan sedikit garam. Jangan masuk banyak sekaligus sebab ikan bilis pun dah masin. Sedikit gula untuk seimbangkan rasa dan 1 hingga 2 sudu besar sos tiram. Saya juga akan masukkan setengah sudu kecil asam jawa tanpa biji. Kalau anda nak perah air asam jawa pun boleh. Masukkan sedikit dulu. Kacau dan masaklah sehingga pecah minyak. Sambil masak ni, kita akan sambil rasa. Kalau apa yang tak cukup, kita akan tambah. Sekiranya tak cukup garam, tak cukup gula, ataupun tak cukup masam, boleh ditambah kemudian. Kalau anda nak letakkan serbuk perasa pun boleh. Bila dah pecah minyak seperti ini, barulah kita akan masukkan kentang goreng. Kacau hingga sebati. Sambal ni bukanlah jenis sambal rangup ya.
Bila sebati, saya akan terus masukkan pula ikan bilis yang telah digoreng. Ikan bilis ni, waktu ni dia masih rangup dan nanti bila dia sejuk, dia akan jadi lembut dan tidak liat. Kalau anda nak tunggu sambal ni sejuk dan nak masukkan ikan bilis kemudian pun boleh. Kacau rata, boleh matikan api. Sambal kentang ikan bilis ni memang sedap dimakan dengan nasi panas-panas. Biasanya saya akan gorengkan juga telur mata dan renjiskan sedikit kicap. Memang tak sedar menambah nasi. Selamat mencuba semua. Siap.